So Kak Mira, kita tahu Kak Mira ni kalau syuting, kita tahu syuting ni macam mana ya? Hari-hari, pagi malam. Kak Mira pula leading kan, semua leading. So memang busy dia, pack dia padat lah jadual kan. So di sebalik keceriaan Amirah Rosli ni, orang nampak happy kat Instagram semua tu, ada tak kisah-kisah misteri, kisah-kisah di sebalik tu? Kat sini podcast ni kita nak tahu kisah-kisah macam tu Kak Mira. Dia pun geng-geng Sembang Seram ni, dia pun memang minat cerita-cerita seram. Itulah, ada lah. Tapi Okay, aku cerita sikit lah. Sebenarnya Kak Mira Rosli, daripada kat kereta tadi aku dah nak sambut dia. Dia dah beritahu kat aku dah, Safwan, nak cerita apa ni Safwan? Ada nervous ni Safwan. Akak nervous gila. Okay, aku cakap, Kak relax. Memang ada setengah orang kena ramai. Kadang hamba nak expect apa. Kadang ada orang ramai cerita seram ni pun, cerita hantu dia pun ni ada dua tiga cerita hantu dah, faham tak? Yang terjadi macam tu. Sebab benda-benda mistik ni, kita kalau terjadi kat kita, dia jadi begitu saja, faham tak? Macam mana kita nak jumpa, kita nak explain kat orang detail kan? Aku cakap dekat Kak Mira relax. Orang nak dengar Amirah Rosli tu sebenarnya. Faham tak? Seram tak seram nombor dua. Yelah, tapi pengalaman tu yang mahal tu, kan? So kat mana yang Kak Mira nak cerita dulu?